Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, untuk menjawab pertanyaan Cikgu Fadilatul Misli. Okey, dan juga untuk semualah. Okey, masalah ikon inilah tak muncul dekat akaun terima. Cikgu kena buka cikgu punya MOE ni, yang cikgu punya delima lah, admin delima untuk yang ni, macam saya sekolah je, pasal sekolah 466@moe-tl.edu.my, dia punya yang admin. Kan sekolah apa-apalah, sekolah saya 466. Okey, cikgu buka delima macam biasa, usahakan dulu. Okey, I agree, clear to login, masuk. Okey, macam biasa, masuk. Allow. Okey, pergi ke modul admin sekolah. Okey, kat modul admin ada urus ruang sekolah. So, klik urus ruang sekolah. Okey, cuba cikgu tengok bahagian manage icon. Tepi ni ada manage icon, ada manage announcement, dia ada manage icon. So, klik tu, tengok sini, bawah tu, okey, tengok cikgu punya inilah boleh. Kan, pastikan link dia betul, cikgu klik edit kat sini. Okey, pastikan link dia yang betul. Okey, audience ni. Pastikan cikgu letak both. Kalau cikgu letak student saja, hanya pelajar saja yang nampak. Kalau teacher saja yang nampak. Okey, kalau tekan both, kedua-dua nampak lah. Jadi tak kisah. Dan ni boleh ambil lah mana-mana ni gambar dan tekan submit. Okey, icon updated. Kemudian cikgu boleh tengok balik lah dekat cikgu punya ni. Keluar tak? Dia mesti ada. Dan kalau ni boleh minta satu student punya ni, boleh tengok mesti ada kat ni. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.